Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Segala penghargaan buat yang berusaha, pengerusi majlis, kombinasi juri yang adil lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam randitnya, guru-guru serta rakan-rakan sekalian. Pernahkah anda berdiri di bawah langit malam dan terfikir, apa sebenarnya yang ada di luar sana? Atau kita sekadar menikmati keindahan bintang yang bergemerlapan? Atau sebenarnya di sebalik kegelapan malam itu tersembunyi 1001 rahsia alam yang sedang menjerit menanti untuk kita terokai? Hadirin yang saya hormati, pada hari ini, izinkan saya membawa anda menyelami dunia STEM, khususnya dalam bidang astrofizik. Bertepatan dengan tema Generasi Madani, Terokai STEM, Terajui Kerjaya Bertaraf Global. Tapi, mengapa mesti STEM dan mengapa astrofizik? Astrofizik merupakan cabang sains yang mengkaji bintang, galaksi dan lubang hitam menggunakan prinsip fizik. Tahukah anda, ia bukan sekadar duduk memegang teleskop sepanjang malam? Lebih daripada itu, astrofizik mengajar kita merungkai misteri bagaimana alam semesta ini dilahirkan dan ke mana arah tujuan galaksi kita. Hadirin yang saya kagumi, adakah anda merasakan bidang yang serba canggih ini terlalu jauh daripada anak tempatan seperti kita? Fikirkan semula. Siapa katakan anak Malaysia tidak mampu menggegar dunia? Lihat sahaja Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Mazlan Othman. Tahukah anda, beliau merupakan seorang pakar astrofizik wanita pertama di negara? Beliau bukan sahaja mempelopori program angkasa negara, malah diberi kepercayaan memimpin Pejabat Hal Ehwal Angkasa Lepas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di peringkat antarabangsa. Bagaimana pula dengan anak muda generasi kita? Siapa yang tidak kenal Dr. Adlika Ainul Anwar? Pernahkah anda membayangkan seorang saintis muda tempatan mampu menemui bukti kewujudan lubang hitam tersembunyi dengan menggunakan teleskop sinar X NASA? Jika mereka boleh membuktikan anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi dengan pakar dunia, mengapa tidak kita? Hadirin sekalian, tapi di mana kita nak mula? Susah ke nak sambung belajar dalam bidang ni? Itu soalan yang selalu bermain di fikiran kita, bukan? Jawapannya, peluang di depan mata kita terbentang sangat luas. Di dalam negara, universiti terkemuka seperti Universiti Malaya dan Universiti Sains Malaysia telah menawarkan program fizik dengan pengkhususan astrofizik. Jika anda berminat menyambung pengajian dalam bidang astrofizik, mulakan langkah dengan mencapai keputusan yang cemerlang dalam subjek matematik, matematik tambahan, fizik, kimia dan bahasa Inggeris pada peringkat SPM. Anda berpeluang menyambung pelajaran di peringkat matrikulasi, asasi, STPM dan A-Level sebelum melanjutkan pengajian peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang astrofizik di universiti tempatan atau luar negara. Bagi anda yang memasang impian melangkah ke pesara dunia, mengapa tidak menyasar ke universiti tersohor seperti Princeton, Cambridge atau ANU di Australia? Beasiswa berasaskan STEM sedia menunggu mereka yang berani bermimpi besar. Hadirin sekalian, adakah astrofizik ini hanya berguna kalau kita nak jadi angkasawan? Sudah tentu tidak. Tahukah anda, teknologi yang kita guna pada hari ini
daripada sistem GPS di telefon pintar, komunikasi satelit, sehinggalah kamera digital, semuanya lahir daripada penyelidikan angkasa lepas. Kemahiran analisis data dan pemikiran kritis dalam bidang ini membuka pintu kerjaya bertaraf global sebagai jurutera satelit, pakar data, hinggalah saintis penyelidik. Jadi, soalan terakhir saya pada anda semua untuk hari ini, adakah kita mahu menjadi pengguna teknologi orang lain selamanya? Atau kita mahu menjadi pencipta teknologi masa hadapan? Generasi mana ni bukanlah generasi yang hanya duduk menunggu jawapan, tetapi generasi yang berani bertanya, mengkaji dan mencipta. Jangan takut pada matematik dan jangan gentar pada sains. Akhir kata, terukailah ilmu tanpa batasan kerana langit bukanlah pengakhiran. Sebaliknya, permulaan kepada impian yang lebih besar. Sekian, terima kasih.